Assalamualaikum, bersama-sama saya J. Izzat dalam rancangan Tutor Kita, Tutor Bijaksana. Jeda ialah hentian sebentar semasa melafazkan pantun. Biasanya pada perkataan kedua dalam setiap baris. Contohnya seperti pembayang yang saya bacakan ini. Pulau Pandan jauh ke tengah. Jeda selepas perkataan pandan. Gunung Daik bercabang 3. Jeda selepas perkataan Daik. Pantun mempunyai rima akhir AB, AB. Contohnya pantun ini. Pulau Pandan jauh ke tengah, Gunung Daik bercabang 3. Hancur badan dikandung tanah, budi yang baik dikenang juga. Walau bagaimanapun, pantun tradisional juga mempunyai rima akhir A yang disebut sebagai pantun sama rima. Contohnya seperti ini. Ambil kain, cuba dilipat, kain batik bunganya rapat. Puas dipancing, ikan tak dapat, cabut joran alih tempat. Menarik bukan? Setia bersama-sama saya setiap Isnin 9 pagi dalam rancangan Tutor Kita, Tutor Bijaksana.